Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hamzaid Yahya, salah seorang yang survive daripada serangan jantung. Pada 1 dan 2 Januari 2026, saya telah jatuh pingsan di hospital dan terkonfirm bahawa saya mengalami serangan jantung. Doktor pakar jantung mencadangkan supaya dilakukan angiogram untuk menentukan berapa blok yang saya hadapi dan ada kemungkinan terpaksa buat bypass. Masalah yang timbul dalam buat angiogram ini adalah saya mungkin menghadapi dua masalah, iaitu ada kemungkinan saya akan mendapat stroke ataupun saya terpaksa buat dialisis. Untuk hal ini saya meminta tangguhan sama ada saya nak buat angiogram ni atau tidak, untuk membolehkan saya mencari rawatan alternatif yang tidak menghadapi risiko dan mudah. Jadi saya balik ke rumah dan saya seterusnya mengambil Bifil, iaitu satu minuman kesihatan, dan pada minggu yang pertama saya ambil 2 sesi satu hari, iaitu pagi selepas subuh dan malam sebelum saya tidur. Alhamdulillah, dalam masa seminggu saya punya dada rasa ringan, tidak ada lagi tekanan dalam dada saya, masalah pernafasan saya juga lancar. Alhamdulillah, saya syukur dengan Bifil ini. Dan saya dapati bahawa Bifil ini sebenarnya telah pun menyelamatkan ribuan rakyat Malaysia daripada masalah sakit jantung. Daripada pengalaman ini, saya menasihatkan tuan-tuan dan puan-puan yang menghadapi masalah jantung supaya menjaga kesihatan tuan-tuan dan puan-puan, dan saya cadangkan ambil Bifil. Dan kerana kos pengambilan Bifil ini jauh lebih murah daripada kalau kita membuat proses angiogram dan juga bypass. Saya melihat bahawa kosnya adalah lebih kurang not even 10% daripada kos bypass. Jadi ini sangat murah dan juga kita dapat mengelakkan dari kesengsaraan yang kita hadapi apabila kita merawatan jantung di hospital. Daripada pengalaman ini, saya mencadangkan kepada semua rakyat Malaysia yang menghadapi masalah jantung supaya mengambil Bifil. Dan kalau sekala ada masalah, keterangan lanjut, sila hubungi saya di nombor 0110825721. Terima kasih.